Bah. Apa hal tu? Abang punya gigi dah tanggal. Apa logik akal ni baling gigi tu? Kalau gigi bawah jatuh, kita baling atas bumbung. Okey. Kalau gigi atas tanggal, kita tanam dalam tanah. Mak, apa yang sains dia, bah? Yang Orang dulu-dulu tak perlu pun sains untuk hidup. Kau Eh. tak payah nak ajar-ajar abang lah. Abang makan garam dululah. Kau periksa bila duduk melepak je ni? ni. Apa? Turun kaki kau. Tak elok lah main goncang-goncang kaki. Kenapa Goncang kaki ni kau main dengan setan tau. Kau nak setan banyak dalam rumah ni. Koyang kaki je, bah. Bukan buat pemujaan ke apa. Kau periksa bila? Alah, periksa pula. Ni kau melepak goyang-goyang kaki ni. Bah, goyang kaki, bah. Ini abang nak salahkan setan pula. Ni apa tu nak salahkan apa? Dari sini aku goyang kepala kau. Tengok siapa naik setan pula sekarang. Kau pergi baca kamus sekarang. Pergi baca kamus. Kau nak aku bagi tahu panggil mak kau. Abah. Oh, ikut abah. Kau bangun. Jangan duduk atas bantal. Kenapa pula? Kau nak bisul tumbuh kat bontot kau. Kalau muka, kepala atas bantal tak Muka kau macam bontot ke? tak ada, bah. Ha. Semua macam tahayul lah, bah. Abang makan garam dulu daripada kau. Kau punya periksa bila? Kau pergi baca kamus sekarang. Kau pergi baca kamus. Okay. Bah, orang dah siap sapu ni, bah. Suai tau letak penyapu macam tu. Kau pun dah cukup suai dah. Lepas tu ni abang nak pergi mana? Abang nak pergi skate park jap. Kau periksa kau bila? Tak payah nak ajar-ajar abang. Abang makan garam dulu daripada kau. Kau letak ni, kau pergi baca kamus kat dalam. Bah, tengok apa, bah? Abang tangkap udang, kenapa? Ikan pun tak ada, bah, dalam tu. Asal? Orang nampak dia abang angkat kaki. Angkat kaki bukan tak boleh. Lepas tu nak angkat sepak kau. Adik dengar apa tu kan? Kalau angkat kaki nanti ada orang mati dalam rumah ni. Abang nak kau. Sabar. Kau periksa kau bila? Kau dah ulang kaji belum? Kau pergi baca kamus sekarang. Kau tak payah nak ajar-ajar abang lah. Abang makan garam dulu. Apa benda dengan bunga ni, bah? Abang nak mandi bunga, buang suai. Shiking semua ni, bah. Ni kunafa. Nak mandi untuk apa sebenarnya? Abang nak menang tournament Honor of King 628 ni tau. Abang rasa abang kena buang kau lah. Kau tak payah nak ajar-ajar aku lah. Aku makan garam dulu tau. Abang sanggup buat benda demi berapa ringgit je, bah? Ni bukan RM5 lah. Ni $5,000 USD tau. Oh, lama. Kau periksa kau bila? Kau nak pergi baca kamus ke kau nak sekarang ni? Mandi.